Salam sejahtera. Titah ke bawah duli yang maha mulia di Pertuan Agong kali ini luar biasa. Titah Baginda yang di Pertuan Agong, usaha membenteras rasuah tidak boleh bersifat kosmetik atau sekadar retorik. Kerana tiada siapapun boleh terlepas daripada undang-undang. Kata Baginda, titah Baginda, bak kata pepatah, siapa makan cili dia terasa pedas. Jangan anda semua ingat saya tidak tahu apa-apa, titah Baginda. Saya juga mempunyai risikan saya sendiri, titah Sultan Ibrahim. Pada masa sama, Baginda bertitah, sekiranya terdapat pegawai yang gagal melaksanakan tanggungjawab dengan amanah dan berintegriti, maka pertukaran perlu dilaksanakan tanpa berlengah. Saya ada alternatif lain, titah Baginda. Jika ada pegawai yang tidak mampu melaksanakan amanah dengan jujur, berikan peluang kepada mereka yang lebih layak dan bersih untuk menjalankan tanggungjawab itu, titah Baginda. Seorang netizen menulis dalam ruangan komen, daulat tuanku, daulat tuanku. Rakyat menjunjung kasih dan menaruh harapan yang tinggi pada tuanku. Rasuah membunuh pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Ampun tuanku, kata seorang netizen. Netizen yang seorang lagi mengatakan bahawa risikan sehingga Azam Baki didakwa. Wow, adakah ini akan berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam laporan yang berasingan di Harapan Daily, Baginda yang di Pertuan Agong mengingatkan, jangan ingat saya tidak tahu apa-apa. Agong beri amaran lebih ramai dalam radar Baginda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Agong bertitah begini, saya rasa akan ramai orang yang kepanasan punggung. Duduk tak senang, tidur tak lena, mandi tak basah. Bukan kerana bercinta, rindu pada cinta-cinta dia. Tetapi takut yang tak kepalang. Takut yang sangat ketakutan kerana bakal menghidu tiang jeriji besi penjara. Titah Baginda, ramai orang yang akan terima atau dalam radar Baginda. Titah Baginda, jangan anda fikir saya tak tahu apa-apa. Titah Baginda, dia juga mempunyai risikan sendiri. Wow. Apabila Baginda menyatakan perkara ini, rahsia ini, saya yakin ahli politik yang ada di luar sana, ahli politik yang di luar sana pasti mula terfikir-fikir, akukah sebahagian daripada yang sedang dibicarakan oleh titah Baginda ini? Wah, orang mula takut, perkemaskan fail dan macam-macam lah. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim memberi amaran bahawa lebih ramai lagi di dalam radar Baginda dalam misi memerangi rasuah tanpa kompromi di semua jabatan serta agensi kerajaan. Baginda bertitah, rasuah adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan tidak akan sama sekali ditoleransi dalam pentadbiran negara. Jangan ingat, memerangi rasuah ini hanya bertumpu pada segelintir jabatan atau mereka yang memberi dan menerima. Berhati-hati juga mereka di PDRM, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration, Jabatan Kastam dan pelbagai lagi, kata titah Baginda. Tidak terlepas juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tidak kira apa jua pangkat anda, begitu juga ejen-ejen yang menjadi orang tengah. Selain menjadi pembekal pelbagai peralatan, pakaian serta perubatan anda juga dalam radar titah Baginda. Bak kata pepatah, siapa makan cili dia terasa pedas. Jangan anda semua ingat saya tidak tahu apa-apa. Saya juga mempunyai risikan saya sendiri, titah Seri Paduka Baginda hari ini. Baginda Sultan Ibrahim bertitah, usaha membenteras rasuah tidak boleh bersifat kosmetik atau sekadar retorik, kerana tiada siapa boleh terlepas dari undang-undang. Tegas Baginda, sekiranya terdapat pegawai yang gagal melaksanakan tanggungjawab dengan aman dan berintegriti, maka pertukaran perlu dilaksanakan tanpa berlengah.
Tita Baginda, saya ada alternatif lain. Jika ada pegawai yang tidak mampu melaksanakan amanah dengan jujur, berikan peluang kepada mereka yang lebih layak dan bersih untuk menjalankan tanggung jawab itu, Tita Baginda. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ingin perkenalkan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi kuat untuk menghapuskan akar penyakit tersebut. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini bukan ubat, tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dia menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit itu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar kepada Anda semua untuk penyelesaian masalah kesihatan Anda. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Terima kasih. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya Agung bersuara, bertitah berkait dengan isu semasa tentang rasuah di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Agung bertitah, tiada siapa terlepas dari radar termasuk SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam berita yang berbeza ataupun berita yang berlainan, Agung juga menyatakan bahawa jangan ingat Agung tak tahu, itu titah Agung. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memberi amaran bahawa tidak akan ada kompromi dengan kegiatan rasuah dan mengingatkan lebih ramai lagi sedang berada dalam radar Baginda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun yang sedang melanda SPRM sekarang, termasuklah yang melibatkan Azam Baki, itu adalah sebahagian daripada kesan sampingan akibat SPRM bertindak tegas, bertindak berani dalam membenteras rasuah dan penyelewengan di negara tercinta ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ini, semua orang dalam Malaysia ini tiada satu pun yang boleh terlepas. Sepatutnya termasuklah SPRM dan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Semua orang yang melakukan kesalahan, melakukan jenayah, perlu dihukum dan disiasat. Kita bersyukur kerana kita mempunyai seorang ketua negara, iaitu Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, yang benar-benar prihatin untuk melihat negara ini bebas daripada masalah barah, kanser, masalah rasuah ini. Kadang-kadang aku terfikirlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasuah dalam negara kita sudah menjadi satu budaya. Lihat sajalah di persekitaran kita. Anda tidak boleh menolak bahawa budaya rasuah ini sudah melekat dalam masyarakat kita berpuluh-puluh tahun. Paling mudah di bibir rakyat, di perbualan rakyat, di mana-mana, di kedai kopi kah, di warung kah, dalam media sosial kah, orang semua pasti akan bercakap tentang ada persen lah, ada nak minta, mesti ada duit kopi lah,
dengan pelbagai jenis istilah diberikan terhadap rasuah. Supaya tidak kelihatan rasuah itu seperti satu perbuatan yang jahat, jenayah dan dosa, mereka pandai mengubah jenayah itu, rasuah itu kepada nama-nama yang biasa, yang dilihat macam tidak haram, seperti duit kopi, uang pengurusan, uang sagu hati, hadiah, dan sebagainya. Tetapi itulah yang menjadi amalan turun-temurun di dalam masyarakat kita. Khususnya ahli politik. Paling sakit hati, ramai netizen, rakyat kata, dia belum lagi kaya kalau belum jadi ahli politik. Tapi sehari, 2 hari, setahun selepas jadi ahli politik, tiba-tiba jadi kaya. Inilah yang harus kita hancurkan di dalam negara kita. Jadi kita sangat berbangga dan sangat menjunjung titah kebawaduli yang maha mulia di Pertuan Agong ini, yaitu semua orang harus disiasat kalau terlibat rasuah tanpa pengecualian. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Sultan Ibrahim, memberitahu kegiatan rasuah adalah sesuatu pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan rakyat. Justru itu, ia tidak boleh diterima sama sekali. Baginda juga mengingatkan usaha membasmi rasuah tidak terhad kepada jabatan tertentu saja, atau hanya melibatkan pemberi atau penerima semata-mata. Sultan Ibrahim juga memetik beberapa agensi penguatkuasa negara. Berhati-hati juga mereka di PDRM, Jabatan Immigration, Jabatan Custom, dan pelbagai lagi titah baginda. Tidak akan terlepas juga SPRM titah baginda. Tidak kira apa jua pangkat Anda. Begitu juga ejen-ejen yang menjadi orang tengah. Selain menjadi pembekal pelbagai peralatan, pakaian, serta perubatan, Anda juga dalam radar titah baginda. Kenyataan itu hadir ketika pelbagai pihak membangkitkan rasa tidak senang mereka terhadap isu rasuah negara, termasuk yang terkini melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semalam sekumpulan pengkritik termasuk ahli parlimen kerajaan berhimpun di tengah Kuala Lumpur dalam protes tangkap Azam Baki 2.0 sebab peserta turut mengisarkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai sasaran kritikan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.